Hari-hari saya dipenuhi dengan pelbagai aktiviti pembelajaran. Dalam setiap langkah, teknologi sentiasa membantu saya mencari ilmu. Sejak mengenali teknologi, cara saya belajar menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Hari ini, saya meneruskan misi ilmu saya dengan penuh semangat. Misi pertama saya ialah mencari ilmu. Dengan bantuan teknologi, saya dapat mencari maklumat dengan lebih cepat dan tepat. Saya menggunakan tablet dan buku sebagai sumber pembelajaran. Setiap ilmu yang saya temui membantu saya memahami dunia dengan lebih luas. Teknologi membuka pintu kepada dunia ilmu tanpa batasan. Melalui teknologi, saya dapat menjelajah pelbagai maklumat dari seluruh dunia. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Saya berasa seolah-olah berada dalam dunia ilmu yang luas dan penuh peluang. Teknologi bukan sahaja membantu saya mencari ilmu, tetapi juga membantu saya mencipta ilmu. Saya boleh menghasilkan slide dan video pembelajaran dengan lebih kreatif. Melalui teknologi, idea yang saya dapat disampaikan dengan lebih jelas dan menarik. Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bermakna apabila dikongsi dengan orang lain. Dengan teknologi, saya dapat berkongsi maklumat dengan lebih mudah dan berkesan. Saya berasa bangga kerana dapat menyampaikan ilmu kepada rakan-rakan. Teknologi telah menjadi sebahagian penting dalam perjalanan pembelajaran saya. Dengan ilmu di hati dan teknologi di tangan, saya yakin dapat menghadapi masa depan dengan lebih bersedia. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.